Pasal apa jadi lagu ni? Allah dah kata dalam Al-Quran dah. Manusia ni antara sebaik-baik ciptaan. Suratin ayat 4. Telinga kita ni, ingat Allah Ta'ala jadikan lubang telinga ni sia-sia ke? Ada punca dia, ada sebab dia. Lubang telinga ni ada pressure. Sebab udara sekeliling akan masuk dalam lubang telinga sampai ke sini dia stop. Sebab sini dia ada satu lapisan yang kita panggil sebagai tympanic membrane. Lapisan ni ataupun eardrum ni sangat nipis. Sebab tu boleh bocor. Kalau bocor, doktor panggil perforated eardrum. Bingit, sakit, pekak. Apa pi lah jumpa ENT kalau macam tu. Nampak tak dia bergerak? Tu sebab apa? Sebab pressure lah. Sini ada pressure, bahagian dalam ni pun ada pressure. Kalau hang rasa relax saya telinga, tak rasa bingit, tak rasa pressure dalam ni, maksudnya tekanan dekat sini dengan dalam ni normal, sama. Apa perasan tak bila hang naik flight? Atas awan ni 20,000 kaki. Apa perasan tak telinga hang rasa macam bingit, macam apa pressure ni? Pasal apa? Sebab tekanan dekat udara adalah jauh lebih rendah dibandingkan tekanan dekat darat ni. So tekanan dekat sini rendah, dalam ni tinggi. So bila tekanan udara sini dengan sini tak sama, maksudnya pergerakan tympanic membrane yang mengawal pendengaran kita. Pasal apa hang boleh dengar? Sebab tympanic membrane ni bergerak. Kalau tak bergerak, hang akan pekak. That's how our ear works. Sound dia ada wave. Wave akan menggerakkan yang ni, tympanic membrane. Sebab benda ni bergerak, hang boleh dengar. So balik pada plane tadi. Kenapa hang rasa bingit, rasa berat je bila hang duduk atas awan? Tekanan udara sini jauh lebih rendah dibandingkan tekanan dalam ni, yang akan menyebabkan tympanic membrane tak boleh bergerak dengan sempurna. Sebab tu hang rasa macam aku pekak lah. Tapi bila hang menguap ataupun hang tutup hidung, hang habis, dua perbuatan ini akan menyebabkan tekanan sini dengan dalam menjadi sama. Sebab itulah hang akan dengar lebih jelas. Sound jadi HD. Tympanic membrane ni boleh bergerak macam biasa dah. Tekanan sama. Persoalan nombor 2. Pasal apa menguap boleh menyebabkan tekanan boleh jadi equal? Sini dia ada satu lorong tau. Lorong inilah yang membantu samakan tekanan. Lorong ni kita panggil, lorong ni eustachian tube kita panggil. Dalam perasan lorong ni, dia menyambungkan lorong telinga sampai ke hidung. Tekanan udara dalam hidung, of course lah sama macam tekanan udara dalam lubang telinga. So apabila hang menguap, tekanan dalam inner ataupun middle ear, dia automatik akan jadi sama. Sebab yang ni terbuka. So udara dalam ni akan masuk ke dalam sini. So akan sama macam tekanan udara daripada luar masuk dalam lubang telinga. Hang boleh dengar apabila tekanan udara luar dalam sama. Sebab itulah pergerakan tympanic membrane ataupun eardrum sangat penting. Sebab tu hang boleh dengar dengan lebih better selepas hang menguap. Tapi ada certain case, eustachian tube ni boleh jadi block, tersumbat. Sebab apa? Kadang-kadang sebab kita selsema. Mungkin sebab viral infection, COVID ke, influenza ke. So dua virus ini akan menyebabkan kawasan sini, mucus kita bagi, menjadi bengkak. So bila bengkak, dia akan tersumpat kawasan eustachian tube ni. Resdung pun kerap menyebabkan eustachian tube block. Kalau ni block, macam mana dia nak samakan tekanan udara dalam ni dengan luar? So sebab itulah hang rasa macam bingit lah, kadang-kadang pekak lah. Faham?